Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita lagi di dalam misi yang seterusnya, iaitu misi yang ketiga. Misi yang ketiga ni berkaitan dengan SPBT, pinjaman buku teks 2026. Bagi melancarkan lagi proses peminjaman dan pemulangan buku, saya meminta pelajar-pelajar untuk membuat satu video yang ringkas berkaitan dengan buku yang pelajar dapat untuk tahun 2026, di mana kita mengekalkan bukti bahawa buku itu yang kita dapat, dan saya harap pelajar dapat menjaga buku itu dengan baik kerana pihak sekolah sedang berusaha untuk memberi yang terbaik kepada pelajar-pelajar dengan menyediakan buku yang elok. Tetapi apakan daya, kita tak dapat untuk memberi ke semua pelajar buku baru. Jadi, kita sama-sama memelihara buku yang kita dapat supaya generasi yang akan datang dapat menggunakan lagi buku yang kita gunakan tu. Saya akan tunjukkan contoh video yang pelajar perlu ambil untuk dihantar kepada Google Drive masing-masing. Ini adalah contohnya. Okey, ini adalah video yang telah saya rakamkan. Kita boleh tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran Hafiz, saya kelas 1 Adil. Saya hari ini dapat buku yang elok. Mula-mula pelajar perlu sebutkan nama dan kelas. Kemudian pelajar perlu menunjukkan satu persatu buku yang dapat. Jika buku itu terdapat koyak, pelajar boleh nyatakan buku tersebut telah koyak. Tujuh. 8 9 10 11 12 Tunjuk satu persatu ke semua buku yang pelajar dapat kepada kamera supaya jelas di situ. Itu sahaja videonya. Mudah bukan? Dah record video tu? Okey, jom kita ke next step. Macam mana nak hantar video tu kepada cikgu. Kita akan gunakan platform yang sama, iaitu Delima, di mana pelajar-pelajar perlu upload video tersebut ke dalam Google Drive masing-masing. Okey, tugasan ini pelajar boleh gunakan handphone sahaja kerana pelajar boleh login Delima menggunakan handphone. Jom saya tunjukkan. Saya ulang semula step bagaimana untuk login masuk ke dalam akaun Delima. Okey, kita pergi pada Google. Type sahaja Delima. Okey, Delima 2.0. Okey, tekan klik here to login account. Okey, sekarang tadi saya gunakan akaun pelajar bernama Zafran. Jadi saya akan login menggunakan akaun yang sama. Pelajar akan dapat paparan seperti ini. Kemudian, scroll ke tepi sehingga ada Google Drive. Okey, sehingga keluar perkataan Drive. Kemudian, masuk ke dalam Drive. Okey, caranya kita upload sahaja video yang kita dah save tadi. Okey, pergi pada new
file upload. Tadi saya save dekat ni. Saya dah letak nama dia. Saya letak nama pelajar dan kelas. Boleh lihat dekat sini. Lepas tu open. Okay, tunggu sehingga dia upload. Pergi pada delima. Masuk pada classroom. Dekat sini dah ada grup tingkatan 2. Buka pada tingkatan 2. Pergi pada classwork. Okey, pergi pada tugasan SPBT. View instruction. Okey, awak akan dapat paparan seperti ini. Kemudian, add or create. Pergi pada Google Drive. Dah ada dah tadi video yang ada pada kita punya Google Drive. Kita klik, kita add. Kemudian tekan turn in. Pastikan status di sini dah bertukar kepada turn in. Selesai. Itu sahaja tugasan kali ini. Senang kan? Jom sama-sama kita buat dengan pantas.